Menarik untuk kita ceritakan cerita di sebalik surah yang pertama di dalam Al-Quran selepas surah Al-Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah, yang bermaksud lembu betina. Kisah Al-Baqarah ini berlaku di kalangan Bani Israel semasa zaman Nabi yang paling hebat di kalangan Nabi Bani Israel, iaitu Nabi Musa AS. Cerita Al-Baqarah ini bermula dengan 3 bersaudara yang mendapat harta warisan daripada ayah dia. Saudara yang pertama, apabila dia mendapat harta warisan ini, dia menginfakkan seluruh harta warisan ini ke jalan Allah. Dia hidup dalam kemiskinan dan dia mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara yang kedua, apabila dia mendapat harta warisan daripada ayah dia, dia menginfakkan separuh harta warisan ini dan dia hidup dalam kesederhanaan. Dan dia juga mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara yang ketiga, apabila dia mendapat harta warisan daripada ayah dia, dia pun kembangkan harta ini dengan perniagaan, maka bertambah kayalah saudara yang ketiga ini. Dan dia mempunyai seorang anak perempuan. Berlalu hari, meninggallah saudara yang pertama dan kedua ni, masing-masing meninggalkan anak laki-laki. Apabila meninggal dua saudara ni, maka anak saudara yang kedua ni dikawinkan dengan anak perempuan saudara yang ketiga ni. Anak saudara yang kedua hidup dalam kesederhanaan ni, makin bertambah kaya lah apabila dia kahwin dengan orang kaya. Anak saudara yang pertama ni hidup dalam kemiskinan. Berlalu hari, makin tamaklah anak saudara yang kedua ni dengan harta. Dia berfikir, ayah aku telah meninggal dunia, pakcik aku seorang pun dah meninggal dunia, pak mertua aku ni tak mati-mati lagi. Dia pun merancang untuk membunuh pak mertua dia ni supaya harta jatuh kepada anak perempuan dia ni, untuk memudahkan dia untuk mendapatkan harta tu. Suatu malam dia ajak pak mertua dia ni untuk keluar malam. Apabila mereka keluar berdua ni, maka dia bunuhlah pak mertua dia ni. Apabila dia bunuh pak mertua dia ni, dia campak mayat pak mertua dia ni ke kabilah lain. Bani Israel ni dia tinggal di 12 kelompok. Maka dia campak di satu kelompok ni supaya dia dapat menuduh satu kelompok lagi ni membunuh pak mertua dia. Dengan alasan dia mendapat 2 harta. Dia mendapat harta warisan daripada pak mertua dia dan dia mendapat 100 ekor unta kerana kabilah yang dituduh perlu membayar diat kematian sebanyak 100 ekor unta. Dia pun balik ke rumah dia. Apabila dia balik ke rumah dia, pagi esok kecoh berita tu sampai ke rumah dia, pak mertua dia mati di dalam kawasan kabilah lain. Maka dia yang tuduh kabilah tu membunuh pak mertua dia. Maka kabilah tu cakap, bukan kita orang yang bunuh pak mertua kau ni. Dia pun bertegas cakap, kabilah ni yang bunuh pak mertua dia. Maka bergaduhlah dua kabilah ni sampai nak berperang. Maka datanglah seorang tua. Dia cakap tak guna bergaduh sebab di tengah-tengah kita ni ada seorang Nabi yang boleh selesaikan masalah ni. Maka Bani Israel ni datang berjumpa dengan Nabi Musa AS, mengadu kes ini kepada Nabi Musa. Apabila Bani Israel dah mengadu kepada Nabi Musa pun berdoa kepada Allah SWT.